Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya melaporkan untuk i3 TV PSS SK Sultan Ismail III bersempena kursus kepimpinan dan Majlis Watikah Pelantikan Khalifah Muda tahun 2026 yang berlangsung di Dewan Seri Setiap. Program ini telah dirasmikan oleh Sub-Inspektor Nasaruddin bin Syamsulaman, Timbalan Ketua Polis Balai Kota Baharu, merangkap pegawai perhubungan sekolah. Seramai 112 orang murid yang terdiri daripada pengawas sekolah, pengawas PSS, ketua dan penolong ketua kelas serta pembimbing rakan sebaya telah menyertai program ini. Kursus ini bertujuan membentuk pemimpin muda yang berdisiplin, berkeyakinan dan mampu melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab selaras dengan visi dan misi sekolah. Jom kita saksikan. Through the doubt, we have no fear. Hands held high, together we stand. We're stronger than we've ever planned. The world's been cold, but we're on fire. Rising up, taking us higher. We won't break, we won't fall. We'll keep going through it all. Together we rise, we're breaking the chain. Every step we've won the race. Through the darkness we found the light. We'll keep shining, we'll keep the fight. The world's been cold, but we're on fire. Rising up, taking us higher. We won't break, we won't fall. We'll keep going through it all. Together we rise, we're breaking the chain. Through every struggle, we'll feel no pain. We've got each other. Diharapkan barisan kepimpinan yang dilantik akan terus komited, berintegriti dan menjadi contoh terbaik kepada seluruh warga sekolah. Tahniah dan syabas kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program ini. Sekian laporan daripada saya untuk i3 TV PSS SK Sultan Ismail III. Terima kasih dan jumpa lagi.